Adakah benda ini akan menjadi sesuatu yang orang akan nampak keburukan lakonan Nessa? Hai, saya Nessa Idris. Saya memegang watak sebagai Puteri Jasmine Zulkarnain dalam Puteri and Prince. So, watak Puteri ini ialah seorang yang sangat periang. Dia seorang remaja yang sangat curious dengan zaman remaja dia lah. Dia baru meningkat usia ke 17 tahun, 16 ke 17 tahun. So, banyak benda yang dia nak cuba. Since dia someone yang sangat nerd, selalu kena bully, selalu kena ejek kat sekolah. So, dia nak glow up untuk last year dekat sekolah. Kalau nak diikutkan zaman sekolah Nessa, sama sekali tidak seperti Puteri. Jauh beza sekali. Jadi, Nessa sendiri tak ada pengalaman untuk menghadapi zaman remaja seperti dia. So, apa yang Nessa buat ialah Nessa kena create, Nessa kena imitate, Nessa kena buat research macam mana perasaan orang yang dibuli, macam mana perasaan orang yang nak jadi someone, nak dapat validation. Baiklah Queen Bee tu. Dia buat poll bodoh dekat podcast pun nak viral kan. Well, mungkin orang suka benda-benda macam tu sekarang kan. Yelah, social media kan macam tu. Kenapa Nessa terima watak Puteri untuk Puteri and Prince ni ialah kerana Nessa bukanlah tak pernah bawa watak baik. Sebelum ni most of my acting more to villain lah, tak pun antagonis. Protagonisnya ada tapi mesti ada backstory yang membuatkan dia menjadi protagonis. So untuk cerita Puteri and Prince ni dia berbeza sikit, which is budak 16 tahun yang menuju ke 17 tahun yang tiada backstory, yang happy go lucky, family yang happy, dia tiada masalah. Jadi itulah cabarannya untuk Nessa. Sebab tu Nessa terima watak Puteri ni. Sebab bukan mudah untuk kita menjadi seorang yang sangat pure. Hai, saya Nessa Idris memegang watak sebagai Puteri Jasmine Zulkarnain dalam Puteri and Prince. Jangan lupa saksikan Puteri and Prince hanya di Viu.